Jenis ni dia datang dengan tali macam ni. Jadi korang boleh gantung dekat bahu. Dekat bahagian depan dia ada satu lampu. Dekat bahagian belakang pun dia ada satu lampu backup. Lampu belakang ni yang basic saja, boleh guna untuk suluh dekat saja. Sebab cahaya dia ni tak boleh adjust dan cahaya dia ni jenis luas. Tapi kalau korang nak suluh untuk jauh dekat, pakai yang depan ni, dia lagi fleksibel. Boleh adjust. Ikut yang korang suka, saiz besar mana, boleh adjust dekat sini. Sebab lampu ni sebenarnya dia agak berat. Kalau korang pegang macam ni lama-lama memang lenguh. Jadi kalau nak guna lama, korang gantung je terus dekat bahu. Barulah tak rasa beban sangat. Dekat bahagian switch on off dia ni, sebenarnya dia ada display berapa persen bateri yang tinggal. Kalau korang tengok, kalau lampu semua nyala macam ni, bateri dia ni 100% masih lagi penuh. Jadi kalau bateri korang 50%, dia akan nyala dekat lampu dia ni. Setiap lampu dia ni, dia ada nombor macam ni. Jadi mudah untuk korang pantau berapa bateri yang tinggal. Kalau ada display macam ni, baru mudah. Tak adalah nanti bila korang nak guna, lampu tiba-tiba mati sebab bateri habis. Jadi kalau korang nak cari lampu suluh yang bukan sekadar lampu suluh, korang boleh cek lampu yang ni. Jenis rechargeable, bateri besar, lampu terang, korang boleh cek dekat link video.